surah ini, bila malaikat tadi nak hempap dia, nak retuk dia, surah ini datang. Lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya. Kerana Tuhan aku ini, empunya roh ini, adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan, yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja, yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab kubur. Surah tu mai tahan, dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku dahulu. Tuan-tuan, surah lain tak mai. Surah lain tak mai. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Lah cerita ni pakat-pakat beramai lah. Pakat-pakat beramai. Ada orang tak baik sangat pun, tapi Islam semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, adalah buat kesalahan. Mana makhluk tak ada buat kesalahan tuan-tuan, termasuk yang sedang bercakap ni. Kecuali para nabi dan rasul je yang tidak berdosa. No? Makhluk lain besar mana pun sorban dia, apa pun jawatan dia, maka dia ada dosa dengan Allah. Antara banyak ataupun sikit saja. Tuan-tuan sekalian, ada orang dia mati ni kira fasik lah. Tapi Islam, dia tak pernah hina Allah, dia tak pernah hina hukum Allah, dia tak pernah tunjuk terang-terang maksiat yang dia buat macam ramai orang hari ni buat, tak pernah. Dia nak tunjuk terang-terang, tak pernah. Bila dia mati, turun mai malaikat mungkar dan nakir, ni cerita ni. Cerita sahih ni. Mai malaikat mungkar dan nakir, tanya dia, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tengok muka malaikat nakir, dia kata, la adri, dia jawab. Dia kata, aku tak tahu. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tuan-tuan, bila satu orang tak boleh jawab, malaikat pun angkat lah. Bukan angkat bendera suruh berjalan. Angkat hak ketuk tadi lah. Boom, nak rembah. Satu orang ni, bila malaikat nak rembah dia, tiba-tiba datang satu syafaat kepada dia. Syafaat ini semua orang tahu. Dia adalah satu surah dalam Al-Quran. Bilangan ayat dia 30. Sesiapa yang beramal dengan surah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat azab kubur daripadanya. Dan surah itu datang menyelamatkannya di hari barzakh nanti. Hadis ni hadis hasan. Tuan-tuan sekalian, binatang pula. Surah ini, bila malaikat tadi nak hempap dia, nak retuk dia, surah ini datang. Lalu menghalang malaikat ini. Kata surah ini, kamu tidak boleh memukulnya. Kerana Tuhan aku ini, empunya roh ini, adalah orang yang selalu membacakan aku ketika hidup dia dulu di atas muka bumi. Satu surah aja tuan-tuan, yang Allah buat turun, fungsi dia satu aja, yang paling besar lah. Fungsi dia paling besar ialah apabila siapa-siapa yang mengamalkannya, maka surah itu akan menampan dan melindungi orang tu daripada azab kubur. Surah tu mai tahan, dia kata kamu tak boleh pukul dia kerana dia membaca aku dahulu. Tuan-tuan, surah lain tak mai. Surah lain tak mai. Dia ada, setiap surah ni dia ada kelebihan masing-masing. Surah ni kan. Jadi dia tampan. Malaikat ni bila tak boleh nak bubuh kawan ni ikut kepala, dia nak empuk dah kepala kan. Dia pi ikut lain. Dia pi ikut bahagian kaki, surah ni pi ikut bahagian kaki. Hadis ni hadis hasan. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pi, bila malaikat ni nak hempuk tuan dia di arah kaki, malaikat ni pi arah kaki, malaikat surah ni kata kamu takkan boleh mengapa-apakan dia. Tuan. Kemudian malaikat pi arah lain, dia pi arah lain, malaikat pi arah lain, dia pi arah lain. Begitulah surah ini melindungi tuan
yang selalu membacanya ketika hidup di dunia dahulu dengan izin dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramai daripada kita nak tidur pegang handphone sejam. Tengok Facebook 20 minit, tengok YouTube, tengok Instagram. Sejam setengah. Lepas tu lah kali terlena macam tu ya. No? Buka kan? Buka apa nama ni? Surah Al-Mulk. Nak tidur buka baca. Nak tidur buka baca. Bukan lama pun. Buka letak ikut pelan-pelan. Kawan tu baca kan? Syekh apa pun, Sa'id Ramidi ke, buka sambil ikut kita baca tiap-tiap hari. Kalau malas sangat nak baca lepas maghrib, lepas isyak sebelum tidur buka baca. No? Ikut bacaan tersebut. Moga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.